Okay, ready. 1, 2, 3. Tengok betul-betul dia punya bush tu akan terangkat bila tayar dia jatuh atas tanah. Ini. Hai, tik 1 minit hari ni. Okay, hari ni kes yang sama, kes yang biasa. Okay, Pro 2 Myvi ataupun Viva ke, dia ada keluar bunyi macam longgar, benda longgar, gerak. Ataupun naik bongo, turun bongo, bunyi kukuk. Macam bunyi besi belaga. Sebenarnya kita boleh rasa dekat bahagian atas. Kalau belaga tu ataupun besi belaga dekat bahagian atas, nombor satu yang kita kena check ni lah, multi absorber dia ni. So nampak tak? Multi absorber dia dah rapat ni. Okay, rapat ni sebab saya jack. Tunjuk tayar bawah. Sebab tayar dia jatuh. Nampak? Tayar dia jatuh. Tayar dia tergantung. Bila tayar dia tergantung, dia punya bush ni rapat. Tapi bila tayar dia jejak tanah, bush ni akan terangkat nanti. Nak tengok? Jom saya tunjuk. Nak pegang lampu. Okay, ready. 1, 2, 3. Tengok betul-betul dia punya bush tu akan terangkat bila tayar dia jatuh atas tanah. Ini salah satu tanda lah macam mana kita nak tengok bush tu. Nak tengok multi absorber tu masih okey ke tak. Nampak? Sekarang sudah ada gap. Nampak? Gap dia pun agak besar. Nampak jari saya? Agak besar. Ni jari saya ni agak besar. So, sebenarnya dia dah longgar, dah putus dah ni. Sebab tu bila lalu jalan tak rata atau naik turun bongo, dia boleh terhantuk dua ni. Kekuk. Macam tu. Jadi kalau siapa yang tak tahu macam mana nak check atau nak kita confirm dulu, boleh bawa datang ke Fizi Motorsport di Sunway Ipoh. Sebab hari ni